Salifah memang saya kerti. Okey, apa yang anda buat dalam saya? Apa yang sedang saya buat ialah sweet sour seafood platter. Sweet sour Sweet sour seafood platter. Okey, apa yang ada kat sini? Okey, kita ada kepang, kita ada udang, kita ada soto dan lala. Okey, saya buat punya special kat saya. Okey, yang special kedai ni tapi tak siap lagi ya. Okey, yang special lah ketam pipah. Kita punya special menu Maggi kari ketam pipah. Maggi kari ketam pipah. Nampak lazat satu portion RM50. Okey, anggarannya dalam RM50 ke RM40 mengikut saya. Okay, sekarang kita berada di arah kedai warisan nasi kukus. Okey, kedai ni apa yang akak ada jual kat Busida Konik kak? Sekarang ni kita cuba menu utama lah sebenarnya kan warisan nasi kukus yang nasi kukus bersama ayam rempah. Yang sedang digoreng sekarang lah ayam rempah. Tetapi sekarang di dalam 3-4 hari akan ada menu baru, ikan bakar Portugis. Ikan bakar dia termasuk ikan pari, ikan kembung dengan seafood lah. Tapi kita kekalkan nasi tu nasi kukus. Dia memang tak ada nasi anak biasa, mesti nasi kukus. Even selepas ini kalau ada menu yang lain pun nasi tu tak nasi kukus. Gitulah. Okey, untuk pengunjung kat luar sana, actually nasi kukus ni memang kita tahu banyak di luar kan, macam-macam banyak orang jual lah. Banyak gerai di luar sana, tapi yang maklum balas akak terima, bezanya nasi kukus ni adalah kuah dia. Sambal dia ala-ala sambal Kelantan lah, tapi kuah tak manis. Jangan risau, kuah tak manis, tapi sambal tu ala-ala orang Kelantan punya taste. So dia punya ayam rempah pula, ayam rempah dia yang diperap dengan rempah yang agak-agak ringan, yang light. Kita tak terlampau banyak rempah ramuan sangat, takut dia akan jadi macam panas ke ataupun dia hilang rasa ayam. So dia light sajalah, itu istimewanya lah. Tapi ikan bakar kena rasa juga sebab dia menu baru. Ikan Portugis daripada Melaka kat dia menu baru. So akak punya kuah dia tu lain sikit. Okey, jangan lupa kita datang ke warisan nasi kukus Busida Konik. Okey, sekarang kita berada di Uncle Ron's Cafe. Okey, sekarang abang ni ada nak terangkan sesuatu. Apa yang special kat sini bang? Okey, special. Nak kata special, semua special. Okey, mostly kita akan jual, kita sini jual makanan-makanan western ala barat, and especially steak, chicken chop, lamb chop, and kita ada variety, ada yang grill, ada yang tak grill, and then kita ada yang combo and all that. And besides that, kalau kita tak nak yang main, kita ada yang snack. Snack tu antara yang popular kat sini, kita punya killer ialah lava meatball. Lava meatball. Dia serve dengan fries dengan kita punya signature sauce. Yang special memang orang suka bang. Apa yang special kat Uncle Ron's ni bang? Okay. Semua western lebih kurang sama, tapi yang special is the gravy. And gravy ni memang kita punya ni, mak saya punya special punya resipi, kan? Itu yang sebenarnya kelainan dekat sini. Kita ada 2 jenis sos untuk makan dengan makanan kita. Satu mushroom sauce, satu black pepper sauce, Uncle Ron style. Okey, kepada pengunjung-pengunjung luar, especially yang peminat-peminat western food, bolehlah datang ke gerai kita di Busida Konik, gerai nombor 6, Uncle Ron's Cafe Grill Steak Love, dan cuba makanan-makanan. Okey, selamat datang ke Uncle Ron's. Okey, sekarang bersama kita Char Kway Teow special dekat Busida Konik ni. Abang Ai, apa yang ada special kat kedai abang ni? Okay, kat sini kedai saya ada, kalau Char Kway Teow dia ada 2 jenis lah. Satu special, satu yang biasa. Okey, yang special tu dia ada telur mata. Ataupun kalau selalunya ada orang nak udang lebih pun boleh juga. Ataupun kerang lebih.
Itulah nama dia, air burger celup lah. Okay, lepas tu ada chicken wing. And then ada sate. Stall ada kat belakang ujung sana, luar. Okay, sambil tu pula kita kedai saya ni ada Thai seafood. So kat sini yang special selalu orang order siakap lah. Siakap tiga rasa, masam manis, semua dia lah. So resepi ni memang resepi keluarga ataupun abang belajar kat mana-mana? Okey, untuk maklumat semua, saya ni adalah seorang chef hotel dulu. So apa yang saya belajar apa semua, tapi saya lebih pada western sebenarnya. Tapi saya boleh buat semua lah. Kalau western, Malay ke Chinese semua boleh buat lah. Okey, kalau kat sini lepas ni kita ada tempat live band lah. Okey, itu satu tarikan dekat sini lah. So kat sini marilah datang kat sini merasa kita boleh kedai semua ni dengan air Char Kway Teow. So ni first time buka air Char Kway Teow kat sini kat Buci Dia Court ni lah. Okey, air Char Kway Teow terbaik.